Apa pernah dengar Samurai Yakiniku? Pernah dengar plan nak mai, tak tahu bila nak mai, tak tahu nak order apa. Untuk sekarang Samurai Yakiniku ada buffet nama dia Yakimono punya set, RM49. Dekat tu ada daging lah, kambing lah, Australian beef lah, shabu-shabu, scallop, baby octopus, segala benda tu lah. Yang tu paling berbaloi. Dan kalau tak tahu bila nak mai sepenuh bulan Syawal ni. Sebab sepenuh bulan Syawal dia pun ada buat spin the wheel tau. Siapa-siapa yang order Yakimono punya set ni, yang RM49 ni, waktu hampa nak bayar, hampa boleh spin the wheel untuk dapatkan free menu ala carte. Ada lebih kurang 7 ke 8 menu ala carte yang hampa boleh dapatkan. Sekarang ni, jom masuk alam, kita makan lapak ni. Masuk kedai, mereka akan sediakan meja dekat hampa. Nak duduk dalam boleh, nak duduk luar boleh. Mereka juga ada sediakan counter sauce. Kalau hampa nak custom sauce sendiri boleh, nak ikut resepi mereka pun boleh. Dan set Yakimono RM49 ni adalah buffet. Jadi hampa boleh refill banyak kali. Scan saja QR code yang mereka bagi, ikut hampa punya table number. Kemudian hampa tekan je button tambah dekat setiap menu yang ada dalam tu. Nanti staff mereka yang akan hantar kat hampa apa yang hampa order tu. Tak payah nak pergi ambil sendiri ke apa. Hampa relax dekat table. Tu dia hampa tengok marbling dekat dia punya premium Australian beef. Yang ini hampa boleh order unlimited banyak kali. Refill lah sepuas hati hampa. Tapi masa dia agak terhad, sejam setengah sahaja. Jadi yang tak pernah try boleh mai try. Lagi-lagi berbaloi sempena ada spin the wheel punya event.